1, 2, 3. Kami nak naik bukit Kutu. Bye-bye. Bye-bye baby. Bye-bye. Jalani mencari cahaya untuk diterangi. Masih tak mengerti terjadi begini. Kau terus tinggalkan aku sendiri. Ku masih berdoa kau kembali padaku. Oh, tetapi diriku sukar untuk terima. Mengerti terjadi begini. Kau terus tinggalkan aku sendiri. Ada dua jalan. Satu belah kiri, satu belah kanan. Kanan dan kiri. Pak Mia. Ke mana? Tekan mana? Tak tengok. Terbalik lah. Ke ni. Ke mana? Navigation. Belah kanan ke kiri? Ke kanan. Kanan. Mu jalan ke kanan. Okay, kita dah sampai. Tengok dekat depan ada sungai. Kita akan tanda dalam map sungai ni. Okay, tadi kita dekat sini. Tadi. Jadi sini ada jalan. Mungkin bukan, tapi kita akan jumpa sungai. Maknanya ni nampak sungai kita dekat sini. Dekat sini. Okey, bacaan kita tengok. Pak. Okey, bacaan dia mak. Okey, 16 tetap yang sama tadi. 16 ke 1 dekat-dekat tepi ni je. Lepas tu 94.43. 94 dekat sini. Tengah-tengah. Jadi kita tengok sungai, ada sungai kat sini. Jadi kita tanda sungai kat sini. Contoh ni ada dua jalan, kanan dan kiri. Kiri tak mungkin. Sebab kiri laluan sungai. Faham? Mesti kanan. Kita tengok map dulu. Siapa dengar bunyi air? Okay, Alhamdulillah. Kita dah sampai last waterpoint. Utara, warna hitam. Utara, pusing. Tapi Alhamdulillah, hari pun dah siang. Okay, kita dah sampai. Satu kambing. Panjang guys, Ni apa dek? Apa dia? Tu badan dia. Kepala dia. Nanti adik tunjuk mana rupa kepala ular tudung. Keluar. Nampak? Wah, nampak. Itulah batu tudung. Apa? Nampak? Okey. Baby tengah tidur. Sini batu tudung. Pak ya. Okay, kita nak tengok checkpoint 3 kat mana. Okey, nampak tu? CP3. Dah kat. Kita kat sini. Sekarang kita nak ke sini. Kita nak tengok lagi berapa ratus meter. Teka berapa ratus meter lagi? 100 meter. Okey, 110. Pandai adik. Baby, kita kat mana ni baby? Cak.
Yeay! 50 sampai 50. 49. Alhamdulillah. Dah sampai baby. Kita sampai ke Bukit Putu. Nampak kita dah sampai ke Perigi Banglo Bukit Putu. Pukul berapa dek sekarang? 8. Orang ketiga Nurul. Orang keempat Ome. Dan siswa kita Nemia. Sampai. Okay, Abi ajar cara selatan. Yang ni yang hitam pergi dekat N. N tu utara. Ni kita sikit. Tu utara. Faham? Pada sini kita jalan jumpa sungai Batu Kedong. Kita pak kita naik atas sampai ke Bukit Putu. Buat macam ni. Kita lebih sikit. Ni macam ni kan. Lepas tu nampak? Dah jadi. Nampak? Jadi. Adik boleh buat? Ni apa? Okay.